Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan isu kajian saya yang telah saya teliti dan mencari maklumat di internet menggunakan Scholar dan mencari artikel dan jurnal ilmiah untuk isu kajian yang saya telah pilih dan untuk mengkajinya. Jadi kita bayangkan seorang murid sekolah semasa kelas penulisan karangan tidak dapat menulis karangan kerana buntu, kekurangan idea. Jadi, isu yang saya pilih ialah isu bahan rangsangan itu sendiri, iaitu kerana rangsangan yang digunakan dalam buku teks dan dalam peperiksaan, kertas peperiksaan dalam bahagian B iaitu bahagian karangan itu tersebut bersifat statistik dan tradisional, menyebabkan murid-murid ini tidak boleh berfikir atau buntu untuk memikirkan idea uh, murid generasi digital hari ini. Jadi, kajian saya hadir untuk merapatkan jurang AI dengan memperkenalkan Gemini AI sebagai agent visual scaffolding, di mana isu utamanya bukan sekadar teknologi, tetapi sejauh mana persepsi dan kesediaan guru untuk mengadaptasi keajaiban AI ini dalam PDPC Bahasa Melayu. Oleh itu, saya telah melakukan suratan literatur dan telah membuat jadual matriks sebagai rujukan saya dan untuk mengapa saya memilih tajuk ini dan isu bahan pengajaran itu tersebut. Mengapa saya memilih tajuk ini? Kerana kelompongan rangsangan itulah sendiri, tetapi saya telah meneliti 10 jurnal ini, saya dapat simpulkan bahawa tiada lagi jurnal atau artikel yang menekankan tentang AI Gemini dalam di sekolah rendah. Tetapi jika di universiti ada. Okey. Kenapa kajian ini kritikal? Kerana terdapat jurang penyelidikan yang besar. Kebanyakan kajian AI hari ini hanya fokus pada peringkat universiti atau subjek seperti saya kata tadi, pada subjek STEM di universiti atau subjek STEM. Namun kajian khusus tentang Gemini AI belum dalam penulisan bahasa Melayu masih terlalu sedikit dan belum disebarluaskan. Oleh itu, mempunyai 2 objektif utama yang dalam kajian saya ini ialah mengenal pasti tahap persepsi guru terhadap keberkesanan Gemini, menilai tahap kesediaan murid untuk mengimplementasi secara praktikal. Kita ingin tahu adakah guru melihat AI sebagai pembantu digital atau satu bebanan. Okey. Kesimpulannya saya boleh buat untuk pembentangan hari ini ialah kepentingan kajian ini bukan sahaja untuk memenuhi dasar pendidikan digital, namun untuk mentransformasikan amalan PDP. Dengan Gemini, guru boleh menjalani imej yang spesifik dalam sesaat untuk membantu murid mengatasi masalah utama iaitu writer block. Sebagai kesimpulannya, kajian ini adalah satu langkah proaktif untuk memastikan subjek bahasa Melayu tidak ketinggalan dalam arus revolusi Industri 4.0. Kita mahu melahirkan murid-murid yang bukan sahaja fasih bahasa tetapi juga fasih teknologi. Sekian, terima kasih.